Sebenarnya bila I kaji balik kan, sebenarnya kan, bila kita terlalu tunjuk siapa pasangan kita, akan ada sifat ain tu. Sifat ain pada orang luar. Sebab apa tahu? Orang luar akan tahu siapa pasangan you, siapa suami you. Memang kadang-kadang kita ni sebagai wanita, kita rasa, you sebagai wanita ada. Aduh, benci. Kalau makcik-makcik ni akak dengar ni, mesti akak marah. Kata, berangan suruh saja ni wanita. Tak ada, I just bagi nasihat lah kepada ni kan. This is my opinion lah. I rasa kalau you all terlalu tunjuk pasangan you dekat dalam social media, ini tu akan membuatkan apa tahu? Akan ada orang lain yang hati panas. Social media ni, bila kita tengok, dia tak menjadikan benda tu sebagai untuk mendekatkan kita pada kenal-kenal rapat. Tapi dia mendekatkan kita pada orang mati yang bersifat ain ni. Jealous ni. So, I rasa kan, kalau you all dah berkahwin, dah apa semua kan. Contohlah, I tahu kalau macam influencer ke apa, tak perlu sangatlah nak post-post pasal pasangan ni. Apa pasangan bagi, apa semua. Sebab, tak semua perempuan dalam dunia ni, dia terima luck. Kadang-kadang perempuan ni, dia akan ada rasa jealous, dengki, bila tengok orang lain tu dapat lebih apa yang dia dapat. Contoh, I bagi contoh. Dia tengok perempuan yang dia kahwin tu, education dia rendah. Mungkin keluarga-keluarga yang biasa. Tetapi dia dapat pasangan yang boleh bagi dia macam-macam. Perempuan yang mencukup sifat, dia ada segala-galanya. Dia akan rasa macam, tak semualah beritahu mungkin dia ada rasa dengki. Mungkin akan rasa iri hati. Mungkin dia bagus. Dia akan rasa, kenapa perempuan ni boleh dapat? Kenapa aku tak boleh dapat? Faham tak? So, iri hati tu ada. Macam tu. Itu yang bilakan jadinya sifat ain tu. So, I rasa benda ni kan, kadang kita bukan tak nak. I rasa kalau kebahagiaan ni, tak perlulah kita post kat social media. Apa yang lelaki you bagi, jangan tunjuk. Kadang-kadang kan, kita tak tahu yang dengki ni bukannya orang lain. Kadang-kadang kawan-kawan kita yang dengki. Bila kawan-kawan kita dengki, itu yang ada sifat tu celah bedah kawan, celah bedah laki kawan. Sebab dia nak apa yang, you faham tak? Kadang-kadang kata, dia dapat lah ni. Kalau tengok kan, aku lagi cantik pada dia. Akan ada sifat macam tu. Mesti ada punya. Orang ni tak pernah rasa tengok kita ni. Kadang-kadang kawan kita yang kita kata, babe, betul kau dapat laki kau. Dia tu, yang cakap yang betul tu lah yang dia nak celah bedah. Kau faham tak celah bedah tu apa? Celah bedah tu nak menyondol lah. Faham? So kita tak perlulah cerita-cerita. No, tak perlulah. Apa yang kau dapat, kau diam je. Kau tak payah cerita. Kau tak payahlah apa. Thank you B, bagi I ni B. Thank you B. Thank you B. I love so much B forever. Thank you for anniversary B. Kau panggil B. Sekarang memanglah B. Nanti dah kena celah beda, kau tak panggil B dah. Kau panggil double tu. Ada kan, ada campur A, ada campur I tu. Gitu. Jangan dik. Sekarang ni apa yang kita dapat, jangan cerita ke orang. Apa yang kita ada, jangan cerita ke orang. Tak semua orang happy dengan apa yang kita dapat. Tak semua orang achieve apa yang kita dapat. Ingat tu. Dengan social media sekarang ni, orang suka tengok kita jatuh lebih banyak daripada tengok kita bahagia. Orang lebih suka tengok kita jatuh. I tengok social media sekarang kan, takut. I sebab tu lah I nak jadi orang biasa. Sebab bagi I jadi orang biasa ni adalah salah satu happiness. Sebab apa tahu? Bila I jadi orang biasa, I boleh naik public transport, I boleh pergi sana, I duduk sini. I tak terasa yang I ni special. Yes, betul. So, I rasa benda ni lah sangat bagus untuk diri I. Sebab tu kalau you all, kalau ada apa-apa kan, tak perlulah cerita dekat siapa-siapa. Sebab tak semua perempuan yang dapat apa yang dia, macam mana kita dapat. Tapi, bila perempuan, kalau dia tengok you dapat itu, dapat ini daripada pasangan, sebab tu lah ada sifat nak celah bedah tu. Sebab dia tahu kekuatan lelaki boleh kahwin 4. Dia kata,
Alah, bagilah sikit kat kita. Gitu. Contohlah. Celah beda lah tu. Nak celah beda lah tu. Yes. You faham tak? So, benda ni adalah benda yang sangat yang perlu dia ambil berat ya, sis. So, kalau you ada pasangan, you dapat apa sekalipun, tak kisah you dapat diamond ke, Tiffany ke, you dapat barang kemas ke apa ke, tak payah cerita. Kadang-kadang kan benda ni yang kita cerita ni kan lah yang kita selalu share. Kita senang share, kita nak tunjuk kita hubungan kita ni bahagia. Tak, kadang-kadang benda tu kan jadi sifat ain.